ini. Korang dah kena hack dari aku. Dan aku adalah pro. Kami datang nak curi. Mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam, Encik Bos. Cerita dah start lah. Kita akan mulai review episode Bobo Boy Galaxy 4 Final. Episode Final. Enjoy. Semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama Harumi, together you and me, menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani, kemenangan pasti. Semangat baru kini membara, kita bersama jadi juara, bersama mengembara seluruh angkatan. Kau dan aku kembali beraksi, kita bersama takkan berhenti, Tawira selamanya membara. Bobo Boy Galaxy. Abang akan sentiasa lindungi kau, adik boy. Tolong aku, Boboiboy. Tunggu, Mojo Boy. Aku datang. Tidak makan robot-robot tu. Tolong kami. Ojo Boy, lepaskan Ojo Boy dan robot-robot tu semua. Degil. Tumbukan. Gentar menggedar. Macam bro, dari set kedegilan. Angki ngelaban. Selagi tak dapat selamatkan kawan, selagi itu aku akan lawan. Semua mereka tinggi, tapi kami akan hancurkan kau dan semuanya kau. Marilah. Tenaga aku dah habis.
ni? Aduh, gimana ini Gopal? Boboiboy dah masuk teleporter. Aku pun tak tahulah. Jangan risau. Aku boleh bantu. Raksasa dah teleport ke planet Machina. Jadi kita pun perlu aplikasi teleportasi ke planet Machina. Aduh, macam mana kamu boleh buka teleporter seperti Ocobot? Kalau korang nak tahu, Ocobot tak ada pakai apa-apa microchip maupun microchop kat Ocobot masa kita orang culik dia dulu. Kau ni bro. Kau letak chip pada Ocobot? Adalah sedikit. Secubit 2 chip. Patutlah selama ni kau ada je kat mana-mana kita orang pergi. Di mana ada kawan, di situ ada lawan. Jom Boboiboy. Kita selamatkan Ocobot sama-sama. Terima kasih ya Dudu. Tiada masalah. Kita kan tim Bobadi Bago. Kau memang terbaik bro Dudu. Masih ingat pada kawan lama. Hei, sudahlah tu. Aku tolonglah kita orang ni. Jom, tolong dia orang. Tapi tenaga aku dah habis. Aku kena cas semula. Oh, aku tahu. Bro, cepat tembak Boboiboy guna meriam laser kau. Kedai Ocobot, aku tengah pilih ni. Gak apa-apa, biar aku bantu. Spatula berapi. Saya lompat. Kuasa di tanganmu. Breaker. Barulah serang weh. Papa, biar aku bantu. Spatula berapi. Pakai kuali. Baiklah, tembakkan laser papa. Lemah, tak kena. Kami tak tahu Boboiboy. Kau juga pernah keterangan. Ocobot. Kami takkan bagi kau peluang untuk cas tenaga kau semula. Lari Boboiboy, kau dalam bahaya. Bila masa aku dalam bahaya? Akulah bahaya tu. Hai, raksasa. Ini kau cederakan Prab. Dengan kekuatan perisai Winda. Aku akan menghukummu. Jadi betul aku pisai Windara. Sabit belala. Aduh, broku. Tak ada siapa yang boleh selamatkan kau lagi. Si penyelamat galaksi. Lari. Lawan Ocobot. Jangan bagi raksasa tu. Terus kawal kau. Tak boleh. Tinggalkan aku Boboiboy. Mana kau, Boboiboy? Tukar raket, dekat. Kopa, terlambat. Berani kau tukarkan kaki kami? Mana kudaku? Serangi kepala-kepala itu bercakap. Bang, dapatkan kepala saya balik, bang. Benar kau dah lari. Sekarang, masa kau luahkan Boboiboy. Nanti dulu. Sebelum kau apa-apakan Boboiboy, kau kena lepasi aku dulu. Aku tak takut dengan kau. Walaupun kau besar dan menakutkan. Baiklah, kami ikuti permintaan kau. Tak semudah itu. Kopa, tukarkan dinding jadi kek.
pukul sebelah sini. Pukul sebelah sini pula. Tembakan. Lawan tembak. Baiklah. Luaslah Percaya. Siapa yang berani pukul kawan aku? Abang gentar, kembali untuk beraksi. kami dah terpercaya. Hah? Terima kasih, Propal. Sekarang, kau boleh pergi dengan aman. Aku belum mati lagi lah. Eloklah. Hutang ke abang pun kau belum bayar. Diamlah. Cepatlah taruh saksa tu. As you wish, bro. Saksikanlah. Buat culung kali ini. Kuasa apa tu? Kenapa cipotanku macam tu? Apa kau cakap? Inilah kuasa yang bakal menggegarkan seluruh galaksi. Bersedialah untuk... Mega getah. Bolehlah. Aku beri kau last warning yang pertama. Lepaskan Autobot atau... Too slow, bro. Atau aku bagi last warning yang kedua. Tinju gentar. Tungkan rusuk. Hai, robot pun boleh sempur ke, bro? Trik murahan. Kau nak tengok trik aku? Tinju roket gentar. Saja Autobot dengan cara baik dan aku akan pastikan kemusnahan yang cepat untuk kau. Autobot adalah milik aku. Tunggukan apakah? Ya. Nak lari mana, bro?
teleportasi! Masa cepat, Boboiboy! Baik. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah serang weh. Masa cepat, Boboiboy! Baik. Hah? Kemana mereka semua pergi? Kita dah bebas! Kita ada pengikut! Berhenti. Dia ikut kita! Kita kat Kadrox. Mana dia? Jangan kau lari. Kita kena tolong Boboiboy! Bro, tiba dia guna laser kau lagi! Tak baik dia curi cibol. Bukanlah! Aku dah tolong Boboiboy gentar! Dia tu boleh serap tenaga! Oh, baik. Kebakan laser pemuda. Macam ni baru bertenaga. Terbaik Bro Dudu dan Bro Probiku. Nak pergi mana tu bro? Kuasa teleportasi! Lagi, bro! Baik, Cibol! Berhenti teleportasi! Mana pula dia orang ni? Kat sana cibol. Bagi aku coba. Jangan harap! Kuasa teleportasi! Sekejap. Bunyi apa tu? Cepat buka teleportasi, Cibol! Kuasa teleportasi! Apa? Hai Tama. Specialized Joker 1. Boy. Lawan Ojo Boy. Jangan bagi dia kawan kau. Tak boleh. Dia terlalu kuat. Bukan. Ojo Boy adalah kawan bayaku. Lupa, raksasa sudah muncul kembali. Cepat Boy. Dia nak buka teleporter lagi. Oh, aku tahu! Boboiboy! Sedut tenaga dia, Boboiboy! Boleh ke? Boleh! Kau tu macam rechargeable bateri! Sedut je tenaga dia! Baik. Kuasa Sultan. Senaga. Dah penuh! Sekarang, Boboiboy! Ulangkan semula kawan bayaku. Tarik lagi Boy. Tamatkan dia Boy. Baiklah.
Ocobot. Kau dah selamat. Boy, kopi tak? Dia sudah pergi. Langsung gak bilang selamat tinggal sama kita. Dia takutlah tu. Kita soal pasal jam ciplak teleportasi dia. Jadi sebetulnya Adudu itu baik atau jahat ya? Entahlah. Kau nilailah sendiri. Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat ingin membara, genggamlah tanganku, lepaskan rasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti, engkaulah berjuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Kita Medik! Junaidi! Kapal kebenaran kena serang. Raden Badak Ju, hantar bantuan dengan segera. Please don't call